Morning guys, pagi ni aku nak tunjuk korang perbezaan antara TLSS Tactician Gold dengan TLSS Tactician Lite. So, in terms of teknologi dia, semua lebih kurang sama saja. Yang membezakannya ialah satu, kalau kita tengok kangaroo leather, dulu kangaroo leather okay, tengok macam mana dia orang stitching. Tengok macam dia orang stitching kangaroo leather dia orang kan. So, yang ni nampak tu lebih petak-petak, lebih banyak stitching kat sini. So, dia lagi structured compared to this one. Yang ni kurang structure tapi lembut. Okay, dua-dua lembut tapi this one lagi lembut lah sebab nampak dia kurang stitching, so lagi boleh tekan. And this one slightly padded sikit compared to this one. This one light, so dia kurang padded, dia ringan sikit. Tapi still dua-dua lembut, but this one lagi lembut. And then perbezaan yang kedua ialah T-Tempo punya teknologi. Kalau kita tengok dekat sini kan, nampak tu perbezaan antara dua ni. So yang ni ada Tempur yang buat tilam dengan bantal yang sedap and mahal tu. Dia letak padding kat sini lah, dengan ada this 3D grip kat sini, so that korang boleh control the ball better. Passing pun sedap, nak shoot on swerve kat tepi ni pun sedap. So inilah benda yang dia ada kat sini, teknologi yang ada dekat Gold. Dekat Lite tiada langsung, sebab yang Lite ni dia punya main purpose ialah nak buat lagi ringan, jadi dia strip down kebanyakan benda untuk buat dia lagi ringan. Tapi dua-dua memang sedap. Apart from that, teknologi lain semua sama. Dua-dua ada T-Carvo insert, dua-dua ada tapak pre-bags, tapak pun sama, layout dia sama. Cuma yang membezakannya dua teknologi tu je lah. Dia punya kangaroo leather dia, yang ni lebih padded dan kurang stitching pada this one, dan yang ada T-Tempo yang aku tunjuk tadi. So mana satu pilihan kurang? Adakah TLSS Tactician Gold ataupun TLSS Tactician Lite?